Nampaknya keterujaan peminat pasangan Bella Astilah dan Syed Saddiq semakin memuncak. Walaupun mereka masih belum melangkah ke pelamin, ramai penyokong pasangan ini sudah mula bercakap tentang persiapan untuk menghadiri majlis perkahwinan mereka. Semuanya bermula apabila adik Bella Astilah, Didi Astilah, berkongsi satu hantaran di threads yang terus mencuri perhatian ramai. Dalam perkongsian itu, Didi memberi bayangan bahawa majlis resepsi bakal diadakan di dua lokasi iaitu Sabah dan juga Johor. Menurut Didi, orang Sabah dan orang Muar sama-sama berpeluang hadir ke majlis tersebut. Malah, beliau sempat berseloroh dengan berkata, "Boleh dah cari baju." Ayat ringkas itu terus membuatkan peminat semakin tidak sabar. Ruangan komen pula dibanjiri pelbagai reaksi yang cukup menghiburkan. Ada yang terus bertanya bilakah tarikh sebenar majlis itu akan berlangsung kerana mereka mahu merancang perjalanan lebih awal. Malah, ada peminat yang berseloroh mengatakan mereka perlu segera memohon cuti untuk balik ke kampung jika tarikh sudah diumumkan. Bukan itu saja, ada juga peminat yang mula bertanya tentang tema warna majlis. Walaupun tidak pasti dapat hadir secara fizikal, mereka tetap mahu memakai pakaian mengikut tema ketika menonton siaran langsung nanti. Ramai mengakui mereka ingin sama-sama merasai kemeriahan hari bahagia pasangan ini walaupun hanya menyaksikannya dari rumah. Perkongsian Didi itu sekali lagi menunjukkan betapa besarnya sokongan peminat terhadap hubungan Bella Astilah dan Syed Saddiq. Setiap perkembangan mengenai pasangan ini sentiasa menjadi perhatian dan pantas tular di media sosial. Sebelum ini, Didi juga pernah meluahkan rasa syukur selepas Syed Saddiq dibebaskan daripada sabitan dan hukuman. Beliau menyifatkan keputusan tersebut sebagai satu detik yang amat menggembirakan dan melegakan seluruh keluarga selepas melalui tempoh yang panjang berdepan proses perundangan. Kini, perhatian peminat kembali tertumpu kepada persoalan yang sama. Bilakah tarikh rasmi hari bahagia Bella Astilah dan Syed Saddiq akan diumumkan? Apapun, setakat ini masih belum ada pengumuman rasmi mengenai tarikh perkahwinan mereka. Jadi, sama-sama kita nantikan perkembangan seterusnya.